Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okay. Putih ada info terbaru lah ya. Dalam tempoh 3-4 hari ni, konflik Putih dengan Pak Hitam, dia dah tak boleh nak makan Putih. Okay. Dan akhirnya pagi tadi hari ni dia dah batu api Putih dengan orang lain, dengan bangsa lain, dengan kicap. Okay. So pagi tadi ada beberapa orang lah kongsi gelap. Okay, kongsi gelap. Kicap lah, kicap. Okay, bukan kawan kita. Masuk lain. Disebabkan isu Putih dengan Pak Hitam ni. Okay, kenapa isu lain, orang lain masuk lain? Ini adalah strategi. Yang korang duk tengok dia kata ketuk-ketuk telefon orang masuk dalam. Itu ni lah strategi dia lah. Okay, dia batu api Putih dengan orang lain supaya Putih dengan orang tu bergaduh. Dan apabila Putih dengan orang tu bergaduh, Putih masuk dalam, so dia akan buat video dan dia akan bagi tahu yang dia lah yang buat kita ni masuk dalam. Sedangkan kita tengok, jadi jangan termakan lah. Nasihat Putih jangan termakan. Orang lain yang nak masuk lain dengan Putih boleh buat pendaftaran di Stadium Arena Titi Wangsa. Okey, isi borang, ada 3 borang untuk naik ring. So macam pagi tadi ada kicap masuk live Putih, dia kata dia nak naik ring dengan Putih. Okey, jadi dekat situ Putih tanyalah dia. Okay, Putih tak ada masalah dengan dia. Dia cakap bukan dia boleh hantar adik dia naik ring dengan Putih. Jadi kalau Pak Hitam boleh hantar orang lain, dan orang lain pun boleh hantar orang lain untuk naik ring, dan begitu juga dengan Putih. Putih boleh hantar anak muai member-member Putih lah. Kalau dia boleh main orang lain, Putih pun boleh main orang lain, hadir. Okay, kalau dia boleh hantar kicap hantar anak muai, Putih pun boleh hantar anak muai lain. Sebab Putih nak bertemu dengan Pak Hitam atas ring. So bila Pak Hitam batu api Putih dengan orang lain, Putih pun berhak guna orang lain untuk campur tangan. Sebab dia kata dia solo, tapi di belakang tabir kawan-kawan dia yang mana ada live Putih pagi tadi, kawan-kawan dia masuk attack Putih dan cabar-cabar dah. Ada yang DM Putih, tu dia dah guna orang lain. Dia kata dia solo, tapi di belakang tabir ramai geng-geng dia sahut cabaran Putih. So kalau dia boleh main orang lain, Putih pun berhak boleh main orang lain juga. Okey. Kita kalau boleh kita seorang dia seorang, tapi dia dah campurkan orang lain dalam hal ni. So Putih pun boleh campur orang lain dalam hal ni. So Putih nak pesan dekat kau Pak Hitam, sikit lagi. Okey? Sikit lagi.